Boleh faham hati-hati tuan-tuan. Ini disebabkan kita nak tabayun. Ni saya kena sebut AJK Masjid Surau kena hati-hati. Saya dengar ada orang mengajar tanpa tauliah. Dia mengajar tanpa tauliah, cakap pasal ketuhanan. Tapi salah. Berlaku dekat Bukit Indah bulan Julai berlaku. Saya husnuzan dan saya tabayun betul ke tak ada tauliah. Jadi Isnin lepas saya pergi Jabat Agama, pergi bahagian undang-undang syariah. Bila kita tanya dia ada tauliah ke tak, jawabnya tak ada. Tauliahnya ditarik bulan 12 tahun lepas sebab mengajarkan akidah Wahabi, akidah Tuhan duduk atas langit. Jadi tanya lagi ada isu lain tak? Ada rupanya. Bila dah borak-borak tu, dia ada tauliah lain tak? Ada, tauliah guru Quran. Tapi tauliah guru Quran boleh tak mengajar tadabbur? Tak boleh. Tu jawapan daripada undang-undang syariah dekat Jabat Agama. Kalau mengajar juga bab tadabbur, boleh kena tangkap. Hati-hati ni. Sebab apa? Rupanya ada isu juga. Jadi bila kita dengar mula-mula saya husnuzan, lama-lama saya percaya. Pasal apa? Ada bukti. Dia mengajar kata Tuhan duduk atas langit tu ada video. Dia mengajar kata tu kata sembahyang qada sembahyang tak perlu. Dia mengajar gitu. Tidak ada qada sembahyang. Kalau tinggal sembahyang cukup taubat. Ini lagi terus daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Lagi terus daripada empat mazhab. Pandangan muktamad di sisi empat mazhab ada qada sembahyang. Tapi dia mengajar tak ada. 4 isu besar sekarang. Kata Tuhan duduk atas langit. Pasal apa? Dalam video tu kata surah Taha ayat 5. Saya tengok video tu. Asatizah bagi kita. Saya tengok surah Taha ayat 5. Dia kata Tuhan duduk atas langit. Allah yang sebut. Takkan kita nak lawan Tuhan? Dia cakap gitu. Bahaya lagu ni. Ngajar tadabbur tanpa ilmu bahaya, berdosa. Kalau dah cakap gitu dah jadi tafsir. Man tafassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu ilan nar. Barang siapa yang tafsir Quran bi ra'yihi dengan pandangannya sendiri, ulama tafsir pandangannya dengan nafsu tanpa ilmu, falyatabawwa maq'adahu ilan nar, maka dia telah menempah tiket ke neraka. Maksudnya apa? Tafsir tanpa ilmu berdosa besar. Hati-hati AJK Masjid Surau jangan panggil nanti kita bagi tahu siapa dekat AJK Surau ni. Nanti kita sebut siapa nama. Saya tak nak sebut kat sini. Awam ramai. Jadi kita sebut kat AJK lah supaya berhati-hati. Dari sudut berhati-hati terlebihnya adalah AJK Helwah. Ni saya terus terang pasal yang mengajar ni ustazah. Yang saya sebut ni ustazah. Tauliahnya kena tarik bulan 12 tahun lepas. Empat, satu, Allah dak atas langit. Yang kedua, kata tak ada qada semayang. Yang ketiga apa? Siapa yang ni saya dengar ni bukan dekat Bukit Indah je. Kangkar Pulai pun saya dengar. Dekat Kulai, yalah Kangkar Pulai dan Kulai. Kulai Mahala ke Senai. Kulai pun saya dengar. Apa dia? Katanya, dan juga Kampung Melayu. Kampung Melayu. Katanya tidak ada, tadi apa dia? Dia kata, orang yang hafal Quran 30 juz, termasuk budak-budak madrasah tahfiz, kalau hafal Quran 30 juz, tapi tak ada tadabbur Quran, tidak tadabbur, maka sia-sia hafal Quran. Berat lagu tu. Berat lagu tu. Sebab banyak hadis tentang hafal Quran, tentang baca Quran. Dalam hadis tak sebut, tak kata pun tadabbur. Baca sahaja walaupun tak tahu makna, satu huruf, 10 pahala. Jangan main-main. Yang keempat apa je? Dia kata solat sunat isyraq, yang ni buat hukum fiqah pula. Dia kata solat sunat isyraq 1 jam suku selepas subuh. Salah. Itu duha. Solat sunat isyraq ni bila? Habis waktu subuh, masuk waktu syuruk. Syuruk tak boleh semayang. Waktu syuruk berapa minit? 15 minit lebih kurang. Maknanya habis waktu subuh,
waktu syuruk 15 minit. Lepas 15 minit waktu syuruk tu, bagi orang yang pegang pandangan kata solat sunat isyraq, lepas 15 minit habis solat subuh, waktu subuh habis, tambah lagi 15 minit, itulah waktu isyraq. Maka di situlah semayang sunat isyraq. Maka semayang sunat isyraq adalah 15 minit selepas waktu subuh. Bukan 1 jam. 1 jam suku tu waktu duha. Banyak lagi yang saya dengar salah hukum ni. Jadi jangan panggil lah kalau boleh. Yang saya dengar dia buat rayuan untuk sambung tauliah. Qadi Johor Bahru tak izinkan. Sampai sekarang tak izinkan. Dah ditegur dah. Supaya berhati-hati. Kantoi 2 minggu lepas mengajar tanpa tauliah. Jangan panggil lah. Boleh nak panggil melainkan sudah bertaubat. Taubat, belajar dulu, baru ngajar. Ingat, tadabbur Quran ni. Tadabbur ni sebahagian daripada tafsir. Kena tahu ni. Ni sebelum saya cakap ni, saya minta izin daripada sahabat, ustaz-ustaz Jabatan Mufti, Jabat Agama. Boleh ke kita cakap bab ni? Mereka galakkan. Supaya kita ni berhati-hati. AJK Masjid dan Surau memanggil orang yang tidak berkelayakan untuk bercakap, berdosa. Allah tanya, kenapa kamu panggil orang yang bercakap tentang agama tanpa ilmu? Kamu telah memanggil orang buat fitnah tentang agama. Berdosa. Jadi JK Masjid nak panggil pun kena hati-hati. Kena panggil orang yang ada berkelayakan cakap baru boleh panggil. Cek dulu latar belakang dia. Termasuk saya, nak panggil saya, cek dulu latar belakang saya. Bukan kita nak bangga, tapi AJK dia kena berhati-hati. Bila kita panggil orang yang tak berkelayakan untuk cakap, bila mana dia cakap beragama salah, AJK juga dosa. Sebab kita menjadi punca orang tu bercakap di sini. Faham tak? Ni hati-hati lah. Kalau tak setuju, silakan. Habis kita cakap pun. Jadi saya tanya juga dekat bahagian undang-undang syariah. Apa yang dikenakan denda bagi AJK panggil orang yang tak ada tauliah mengajar? 2, bila dia mengajar dekat satu tempat, AJK tak ada seorang pun halal, setiap AJK kena denda. Apa dia? Pertama, ni AJK kena tahu. Kena tahu kan. Yang pertama, setiap AJK kena denda 1,000. Yang kedua, kalau tak denda 1,000 pun kena masuk penjara 6 bulan. 6 bulan tau. Lama. Ada, saya ambil gambar buku peraturan tu. Dia kat Jabat Agama. 6 bulan kena masuk penjara. Yang pertama, sama ada kena denda 1,000 atau kena denda masuk penjara 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Tu. Itu dari sudut AJK. Ada pun dari sudut orang yang mengajar, kena denda 5,000. Orang yang mengajar tanpa tauliah kena denda 5,000. Banyak tu. 5,000 tu saya boleh beli telefon. Kalau rosak. Allahu Akbar. Kita ni kalau tak berkelayakan untuk bercakap, baik diam. Jangan ngajar. Sebab kita telah buat fitnah tentang agama. Bagi faham elok-elok. Tadabbur ni bukan fardu ain. Saya ulang sekali lagi Tadabbur Quran bukan fardu ain. Silap siapa yang cakap tadabbur Quran tu fardu ain. Itu bukan fardu ain, dia fardu kifayah. Belajarlah tadabbur, tak ada masalah. Bahkan belajar tadabbur tu mulia sebab kita memahami isi Quran. Tapi belajar tadabbur dengan ahlinya, bukan dengan orang yang bukan ahli. Hati-hati hati-hati situ. Baik. Itu dalam video tu baru surah Toha ayat 5. Belum tanya lagi tentang ayat Quran tentang yadun, diterjemahkan pula dengan tangan. Belum tanya lagi tu. Tak tahu pula uraian dia kan. Tu hati-hati Jangan panggil orang yang tidak ada tauliah di negeri Johor tu. Hari Jumaat lepas, semua guru-guru yang ada tauliah kena pergi Masjid Airport. Jumaat lepas. Daripada pukul 9 pagi sampai pukul 11.30 pagi. 9 pagi sampai 11.30 pagi tu, cerita tentang apa? Tauliah saja. Atau cerita pula tentang ajaran sesat di negeri Johor. Jadi salah satu ajaran sesat di negeri Johor yang telah diwartakan. Maksudnya kalau mengajar ajaran ni boleh kena tangkap. Maknanya difatwakan sebagai sesat dan diwartakan
Apa dia? Iaitu fahaman Syiah, fahaman apa lagi? Wahabi, dan beberapa yang lain lah. Allah duduk atas langit tu fahaman Wahabi. Ahlussunnah wal Jamaah bukan gitu. Kena hati-hati. Itu penting belajar sifat 20. Bila kita belajar sifat 20, oh gini fahaman akidah yang sebenar. Bila datang pula fahaman akidah yang salah, tertolak. Sebab kita faham dah. Bila faham, salah ni. Jadi hati-hatilah. Berlaku dekat Bukit Indah 2 minggu lepas. Baik. Tapi cakaplah benar walaupun pahit. Pahit ni rasa ni. Tapi cakaplah benar. Jadi sahabat saya di Jabatan Mufti tu, Ustaz Fatih, Ustaz Akram di Jabatan Mufti tu. Siapa lagi di Jabatan Mufti? Ramailah. Mereka nasihatkan kita bagi tahu benda ni. Hati-hatilah. Baik.